Saya dekat sini, saya nak perjuangkan mak saya. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Kalau dia betul-betul seorang guru agama, dia takkan suruh jemaah dia untuk minum air kaki dia, Bu. Dan sekarang ni, saya pun turut berkorban masuk ke dalam tempat ni untuk buka mata mak saya melihat segala kesumbangan yang ada dalam chat rumah. Dunia akhir zaman ni dah macam rumah sakit jiwa terbesar. Masing-masing berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Sebab itu jihad ummah ini adalah rumah sakit jiwa untuk akhirat. Nawaitu wali untuk mengubatkan hati dan jiwa umat-umat Rasulullah yang sakit di luar sana. Dakwah itu ubat hati, makanan jiwa. Walid tahu. Sebab bila Walid cuba menyampaikan kebenaran, Walid akan dapat dua reaksi yang berbeza. Yang cerdas akan merena, yang bodoh akan tersinggung. Walaupun terasa pahit, kebenaran adalah ubat yang diperlukan untuk merawat dan menyembuhkan jiwa. Di akhir zaman ini akan berlaku satu peristiwa yang besar. Kemunculan raja yang sebenar akan melenyapkan pemerintahan hari ini. Bagindalah yang akan mewarisi semua harta-harta yang tersimpan sekian lama. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Dia yang memilih kamu dalam mengejarkan agama suruhannya. Dan ia tidak akan menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj ayat 22. Baginda seorang yang adil dan saksama. Baginda akan mengisi kalbu kita dengan ilmu syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Bagindalah yang akan bawa kita ke jalan syurga. Apakah jihad bagi seorang perempuan? Jihad kepada suaminya. Beruntunglah seorang perempuan itu jika dia memiliki suami yang berjuang ke jalan akhirat. Dia merupakan insan terpilih sekiranya dia mempunyai seorang suami yang membawanya ke jalan Allah. Kerana seorang suami itu membawa keberkatan untuknya untuk masuk ke syurga. Tidak rugi akan seorang perempuan yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk suami yang jihadnya ke jalan Allah. Baginda adalah Walid Muhammad Mahdi Ilman. Betapa besar pun pengorbanan yang seorang sanggup lakukan, tetap tidak akan sempurna sekiranya tidak diikat dengan ketaatan. Taat kepada pimpinan adalah wajib sebagaimana firman Allah surah Al-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri,
pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Selain dari ketaatan, jemaah jihad ummah memiliki sifat wa'lah kepada pimpinan atau setia. Kesetiaan adalah sifat yang lebih tinggi daripada taat. Dengan ketaatan dan kesetiaan inilah kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah berjalan di titian sirat al-mustaqim untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Cerai lelaki-lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Dia tak layak untuk jadi suami awak sebab dia tak mampu untuk memimpin awak ke syurga. Saya sayangkan dia, Umi. Kami dah lama berkahwin. Tak ada sebab untuk saya berpisah dengan dia. Tak ada sebab awak cakap. Dia menolak ajaran Walid. Kat mana baik dia? Fauzia? Betul? Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Tapi dalam Al-Quran ada menyatakan perempuan berhak untuk menuntut cerai sekiranya suaminya tidak mampu untuk memimpinnya ke jalan Allah, ke syurga. Cium kaki, minum air kaki semua ni apa ni, Bu? Bida'ah, Bu. Ya Allah, Bu. Janganlah sampai kita jadi bodoh, Bu. Bu, semua ni kurafat, Bu. Dosa besar, astagfirullahalazim. Dosa besar, Bu. Diamlah. Ikut je, Ikut je. Bu, mana boleh, Bu? Ikut je. Barakallah fikum. Malam ini kita semua di sini akan mendapat barakah dari wali Allah mursyid kita. Amin. Kini giliran muslimat menghadap. Silakan. Bu, jangan, Bu. Bu.
Biadab! Kurang hajar! Memalukan aku! Sia-sia je kami hantar kau belajar luar negara. Ilmu ini yang kau bawa balik. Cikgu kau ajar kau ilmu kurang ajar ke? Ha? Bu, Baiduri tak belajar semua ni, Bu. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Menduakan Allah apa? Cuba kau bagi tahu aku. Apa ajaran dia yang menduakan Allah? Segala ajaran dia betul. Tak satu pun yang bercanggah. Apa yang dia ajar, semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Jadi minum air kaki semua tu, Bu? Betul ke? Itu untuk mendapat barakah seorang guru, seorang mursyid. Kalau kau nak minum, minum. Kalau kau tak nak, sudah. Bukannya sembah di muka dia. Tapi itu salah, Bu. Salah, dosa besar, Bu. Kalau dia betul-betul seorang guru agama, dia takkan suruh jemaah dia untuk minum air kaki dia, Bu. Tak apalah, Bu. Baiduri minta maaf. Baiduri tak nak bertekad dengan Ibu. Sekarang ni Baiduri nak bagi tahu Ibu yang Baiduri dah tak nak pergi tempat mengarut tu lagi dah. Elok dah tu. Elok. Ilmu baru sikit. Tapi kau dah berani menghukum orang. Cakap orang tu tak betul, orang ni tak betul. Tak apa. Kau tak nak pergi, kau punya pasal. Tapi aku tetap nak pergi sebab aku percaya guru aku betul. Bila kau konvo nanti dekat universiti, kau ambil anugerah anak derhaka. Sebab itu, ilmu yang kau bawa balik Biadab tu, Walid. Belum ada manusia yang melakukan sebiadab itu pada Walid. Berani betul dia buat macam ni. Depan jemaah lain pula tu. Kita patut haramkan dia sertai jihad ummah ni, Walid. Anggaplah saja budak itu seperti seorang pemabuk yang berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ingat lagi kisahnya. Bagaimana pemabuk itu bertanya, adakah Allah mampu menjadikan ahli maksiat ahli taat? Apa yang dijawab? Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, Walid. Ya, pasti Allah hantar dia bersebab dan menjadi tanggungjawab kita untuk menundukkan kebiadabannya. Mungkin kita boleh nikahkan dia dengan salah seorang jemaah kita untuk menundukkan kebiadabannya. Kahwin bukan cara penyelesaiannya bagi memperbetulkan adab dia. Alasan semua tu. Bunyi macam Kak Izzah takut kalau Walid nikah dengan budak tu. Kalau Walid yang nikah dengan budak tu, mestilah salah seorang dari kita yang akan diceraikan. Sesiapa pun yang akan dinikahkan dengan budak tu, kita tak berhak bantah. Walid tahu. Dan kita tak sepatutnya mempertikaikan. Akak tak bantah. Akak cuma menyatakan ianya bukan jalan penyelesaian. Faham tak? Faham. Faham sangat. Malam ni Walid dengan saya. Kami ada perkara yang nak bincangkan mengenai jemaah sempadan. Saya tak fahamlah kenapa Hafizah dengan Rabiatul tu boleh diam macam tu je bila budak biadab tu buat macam tu dekat Walid. Padahal diorang tu isteri kot.
Kalaulah saya lah, memang. Awak bukan tempat tu. Kalau saya nanti ganti tempat Walid, bolehlah awak berkuasa. Kalau dibuat dekat abang, memang dia kena dekat situ juga. Saya ambil muka dia tu, masukkan dalam air tu, biar dia rasa macam mana. Awak tu lain. Awak serikan diri saya. Doakan saya. Saya ganti tempat Walid satu hari nanti. Amin, amin. Mana ada lagi orang yang layak nak ganti tempat Walid tu. Lagipun, Walid memang percayakan abang seorang je. InsyaAllah. Saya pun dah dapat bayangan-bayangan dari mimpi saya tu. Rasulullah pun dah sampaikan bayangan tu pada saya. Mana ada orang lain yang boleh jumpa Rasulullah macam abang. Tapi, tadi saya tengok, abang kemain renung je mak budak tu. Astaghfirullahalazim. Apa saya nak renung? Kalau saya nak renung, baik saya renung budak muda tu daripada mak dia. Dia bini orang. Abang jangan macam-macam Abang dah janji kan? Tak ada nak tambah-tambah kuota Melampau kan dia? Nampak tak tadi? Selama je dia ambil hari Kak Fiza. Memanjang cakap ada benda nak berbincang. Pandai ambil masa pula tu malam. Salah Walid. Bagi sangat muka ke dia. Minggu ni je 3 malam dengan dia tau. Kita ni dibawa macam tunggu kayu. Dah lah. Tak cakap pasal ni dah lah. Aku takutlah kita kena kifarah Walid. Jangan buat main lah. Aku tak puas hati lah. Dah lah. Nanti kita cakap dengan Walid. Sekarang kita tak payah cakap pasal ni dah. Aku takutlah. Aku balik bilik aku dulu. Bidadari cantik. Kanda suka yang mana? Yang paling kita suka. Dinda suka kan? Pincang pada otak dia. Sakit tapi sedap. Hebat betul lah. Aduh. Pelan sikit sayang. Lembut jari awak. Apa? Tak. Jari awak memang kuat. Memang sedap. Sedap. Assalamualaikum, Umi Hafizah. Nak jumpa? Boleh? Tapi ada apa ya? Saya cuma menyampaikan kerisauan Walid.
Sebab dia nampak Baiduri tu ada potensi untuk jadi serikan di Islam. Allah Akbar. Saya sebenarnya risau sangat sebab Baiduri buat perangai kemarin. Takutlah kalau Walid marah, Umi. Walid bukan macam tu. Dia sentiasa memandang lebih jauh. Kasum tahu kan? Walid ni kasyaf. Ya. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Sebab tu Walid minta saya pesan dengan Kasum. Berhati-hati. Jangan sampai Baiduri terjatuh di tempat yang salah. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak, Umi. Cuma Baiduri tu keras sikit hati dia. Minta Walid doa-doakan ya, Umi. Eloklah tu nanti bila dah kahwin, hati dia akan lembut dengan suami. Tapi kena cari lelaki yang betul-betul baik, yang ada agama, yang boleh bentuk dia. Tapi Kasum jangan risau. Dekat sini ada ramai calon. Kasum pilih je. Saya tak kisah, Umi. Kalau jemaah kat sini pun, saya terima je. Betul tu. Senang sikit kan? Sekurang-kurangnya nanti bila dia dah kahwin, dia boleh berjuang dalam jihad ummah ni. InsyaAllah nanti saya akan minta tolong Walid untuk tengok-tengokkan calon yang sesuai untuk jadi menantu Kasum. Terima kasih, Umi. Alhamdulillah. Bertambah kerap nampaknya kamu bertemu Rasulullah, Abi. Kali ini wajahnya makin jelas, Walid. Saya ingin macam-macam. Tapi saya tak percaya betul mimpi saya. Bermakna selepas ini, bukan saja melalui mimpi Walid, tetapi melalui mimpi kamu juga, kita akan mendapat pesanan-pesanan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Walid, ada satu peristiwa yang berlaku yang agak pelik sekali. Waktu itu saya pakai mahkota. Lalu Rasulullah melucutkan mahkota saya itu dan digantikan dengan yang Masya Allah, cantiknya. Seperti batu permata yang bersinar-sinar, nur cahayanya. Seakan debu. Seakan debu berlian, Walid. Aku tengah cakap dengan kau ni, Kak. Tak payah, Tak payah nak senyum-senyum Perli. Aku tak Perli. Kau yang duduk dalam jemaah sekian lama. Kau jadi bini nombor 3, ya? Tak ada siapa paksa kau kahwin dengan Walid. Kau tu yang gatal nak. Tapi kau masih tak faham perjuangan Walid. Perjuangan Walid tak ada kena-mengena dengan kahwin ramai. Sebab tu aku cakap kau masih tak faham lagi cara hidup kami di sini. Tapi kau yang nak kahwin dengan Walid. Dari mula kau kahwin sampai sekarang, tak habis-habis kau bandingkan kau dengan kita orang. Macam mana tak bandingkan kakak kalau malam-malam kita orang pun kakak ambil? Balik-balik alasan yang sama nak bincang. Kakak, kita orang tahulah kakak tu juru cakap Walid. Tapi tak bermakna senang-senang dia nak ambil kesempatan. Kalau berani, cakaplah sendiri dengan Walid. Kakak, kita orang tak tahu ke? Umi Hafizah sendiri yang cakap lah. Itu ada kakak lah yang suruh si budak Baiduri tu kahwin dengan jemaah. Dan selalunya bila ada yang terpilih untuk dikahwinkan, mesti keutamaan pada amir-amir. Apa yang korang risaukan? Walid kan dah ada 4 isteri. Macamlah aku tak tahu, Kak. Kau punya idea kan yang nak suruh Walid kahwin dengan budak tu? Supaya salah seorang daripada kita orang ni diceraikan, betul tak? Tak silap hari bulan, kakak yang kena cerai dengan Walid. Padam muka. Tak mungkin pemilik kebun akan membuang buahnya yang elok. Sedangkan banyak lagi buah lain yang busuk di pokok yang sama.
tak waras je yang boleh percaya apa yang diorang buat dekat dalam tu, Syikin. Mengarut tahu tak? Diorang ramai-ramai minum air kaki Walid. Kononnya untuk dapatkan barakah. Mak aku sekali minum air kaki tu, Syikin. Taksub lah diorang tu. Memang. Sekarang ni, mak aku terlalu taksub pada Walid daripada bapa aku sendiri. Bapa aku tak boleh halang tau mak aku kalau mak aku nak pergi dekat situ. Boleh jadi gaduh. Tapi ada bagus juga kau teman mak kau hari tu. Setidak-tidaknya kau nampak sendiri kegiatan pelik diorang. Memang tu pun sebab kenapa aku ikut di malam tu. Tapi aku terkejut sangat. Kau faham tak, darah aku ni dah sampai naik sebab aku tengok mak aku minum air tu. Tapi kau ni gila tau tak? Berani kau simbah air dekat muka orang tua tu, Ikutkan hati aku, Syikin. Bukan saja aku nak simbah air tu kat muka dia. Besin tu aku nak angkat, aku nak jiros kat kepala otak dia biar dia minum air kaki dia sendiri. Aku tak boleh bayanglah kalau kau buat macam tu. Sekarang ni, kau kena cuba halang mak kau dari datang tempat tu lagi. Itulah. Masalahnya, bila orang dah taksub, sampai dah boleh hilang kewarasan nak berfikir. Mak aku tetap juga nak cakap yang Walid tu kononnya wali Allah yang boleh bawa dia masuk syurga. Tak apalah. Buat masa sekarang ni aku ikut je lah mak aku. Asalkan hati aku tenang, aku tahu mak aku selamat. Jomlah. Jemaah kita makin ramai. Seharusnya ekonomi kita menjadi lebih besar. Perniagaan kita berada di merata pelosok. Kita kena jaga. Kita kena pastikan yang kita dah dapat buktikan bahawa ekonomi Islam didasari disiplin diri bagi tujuan untuk mencapai ketenangan jiwa yang dibentuk oleh satu sistem kepercayaan tentang kebenaran di dalam Islam, didorong oleh aspirasi rohani yang tinggi dan dituntun oleh hukum ilahi. InsyaAllah, Walid. Kita masih berpegang lagi tradisi perniagaan yang kita cipta berdasarkan landasan Islam. Kita tak akan terpedaya dengan sistem ekonomi Barat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita betul-betul bernasib baik kerana para jemaah kita di kalangan ahli-ahli ekonomi, korporat. Kita kena pastikan yang mereka terus bersama kita. InsyaAllah. Itu je cara dia nak ajar supaya hati dia tu lembut. Awak ni dah kenapa ni? Boleh gila. Anak awak nak libatkan pula dalam kumpulan sesat awak tu. Ni dengar ni, saya tak izinkan awak nak nikahkan dia dengan mana-mana pun jemaah dalam kumpulan tu, faham? Jaga mulut awak. Jangan tuduh mereka sesat. Memang sesat pun. Kalau dia seorang guru yang baik, dia sepatutnya ajar awak taat pada suami. Awak kalau pasal kumpulan tu, awak sanggup lawan saya. Itu guru saya. Dia yang banyak ajar saya agama. Bukan awak. Memang saya patut hormat dan taat pada dia. Sekali awak tanya guru awak tu, syurga awak ada bersama? Ya. Syurga ada pada suami. Tapi suami yang macam mana? Suami yang kenal Allah. Tapi awak kenal Allah ke? Bukan yang pemalas nak kenal Allah. Bukan yang tak nak belajar agama, tak nak kenal Allah. Syurga mana yang ada pada suami macam ni? Rosaklah cara berfikiran awak ni. Saya tak kisahlah awak nak cakap saya rosak ataupun sesat. Apa yang saya tahu, saya kena selamatkan anak saya daripada dunia ni yang dah akhir zaman. Awak izin ataupun tidak, saya tetap akan nikahkan Baiduri dengan mana-mana jemaah kat dalam tu atas nama Allah dan Rasul. Baiduri tak nak. Baiduri lebih rela mati daripada kena kahwin dengan mana-mana ahli jemaah ibu. Baiduri,
lawan cakap saya. Saya tak izinkan kalau awak balik jatuh talak. Maaf saja tidak cukup, Habibah. Kamu akan dihantar ke Labuan. Mana malu kau bila kau boleh bercinta dengan seorang lelaki yang belum lagi diputuskan oleh Walid? God.